Kita bersama dengan Miwan. Yes, yang Miwan. sekarang mungkin ada pergolakan antara diorang sebab tak post video. Mungkin ni Mimi kan tak sihat, boy. Yo. Siapa? Sikit apa? Berapa hari ibu nak tanya? Oh ya. Ni apa lah. Okay, betul lah. Betul lah. Okay, so kita ada Miwan. Wish, senyum sama-sama Gila. Tersasa ke tadi? Tersasa ke? Tak ada tersasa lah. Alright, jom kita dengarkan Pick Up Line Raya 2024 daripada Miwan. Dipersilakan. Okay, Mimi, Safwan start dulu Okay, ala-ala ni Safwan nak ambil kesempatan ni untuk nak minta maaf lah andai kata tersilap kata, terkasar bahasa, tersilap jatuh cinta ke. Okay Mimi, Safwan nak tanya, Mimi main mercun tak? Main? Main? Tapi kalau boleh, Mimi janganlah main. Kenapa? Sebab kalau nanti jari Mimi putus, nak saru cinta. Wow. Betul lah, betul. Kau jangan main macam ni, Mimi. Takkan nanti kau kena masuk. Ada lagi. Ada lagi. Apa pula? Okey, Syamimi. Ada ranting, ada kayu. Asik. Terpaksa lah Mimi balik Kelantan je Mimi. Tak ada function raya. Last. Okey. Okey. Mimi. Minal aidil wal faizin. Maaf. Alright. Wow. Derek pom. Macam betul kan? Macam betul tadi. Lagi. Tak ada. Baik. Alright. So itulah dia pick up line daripada Safwan. Sengaja lambat-lambat takut ada lagi. Alright. So, hampir ke semua juri bangun Dia mungkin ada yang tak bangun yang pertama. Dia try pula yang kedua. Tapi yang ketiga tu semua bangun. Bertalu-talu dia bagi. Okey, so jom kita dengarkan daripada partner dia iaitu Syami Minawawi. Okey, Safwan. Sebentar boleh tak aku nak minta izin dekat hang? Boleh tak kalau aku nak panggil hang Abang Safwan? Boleh Mimi. Boleh. Okey, Abang Safwan. Ya, Adik Mimi. Kalau di hari raya, mesti ramai yang makan lemang dengan ayam rendang. Betul tak? Betul. So, nak tahu tak apa beza abang dengan ayam? Apa beza dia Mimi? Okey, kalau ayam Abang saya. Sabar lagi. Abang saya. Ada lagi tak? Ada lagi? Partner kau bagi 3 lah. Tak ada mikir. Alright. So, itulah pick up line abang sayang Apa beza kau dengan kambing? Tak tahu. Tak tahu? Tak ada. Saja. So, terima kasih daripada abang sayang. Hanya 3 orang saja yang berdiri untuk Mimi. Ya, kalau dia buat yang kedua tu Mimi semua bangun. Okey. 3. Tak tahu siapa. Aku pun tak tahu asal nak tahu kan. Alright. So, jom kita bincangkan markah untuk Miwan. Okey, markah Pick Up Line Raya 2024 untuk Safwan sebanyak
9/10. Setakat ni Safwan mendahului. Safwan. Wow. So markah untuk Mimi pula sebanyak 8/10. Hanya beza satu saja. Ya, ini menunjukkan sofa pasangan ni yang mengumpulkan banyak poin yang Ya, tertinggi. betul. Okey, apapun tahniah kepada Miwan dan ingat Mimi jangan main mature, takut tak tahu nak sarung kat mana. Okey. Okey, so jom kita pergi ke